Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini daripada pagi tadi telah sempurna satu pertemuan anak cucu Lebay Husin di Surau Kuala Dadih, Rembau Negeri Sembilan. Pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang diadakan saban tahun dan ini adalah merupakan kali yang ke berapa entah saya pun tak perasan. Ianya bukan sahaja pertemuan hari raya tetapi ia adalah sebagai satu pemufakatan dan peristiharaan daripada kami adik-beradik bahawa sesungguhnya ikatan ini masih utuh, ikatan ini masih kuat, ikatan ini masih lagi bersambung sampai kepada datuk dan nenek kami. Kerana sesungguhnya pertemuan ini ianya juga sebagai satu peristiharaan bahawa bebas daripada apa yang telah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allah menyebut dalam Quran, apakah nanti apabila kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kamu akan memutuskan silaturahim. Alhamdulillah, dengan pertemuan ini paling tidak sesungguhnya kita telah sama-sama untuk berjaya menjauhkan diri daripada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi di tahun hadapan. Tahniah diucapkan kepada anak saudara, sepupu, sepapat dan kakak abang yang datang pada hari ini. Tahniah kepada antum semua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.